Hanat juga belajar dengan Nabi Allah Zakaria. Maka apabila lagu tu dia pun menazar, tak ada anak, nikah lama dah tak ada anak, maka dia menazar. Kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku boleh anak lelaki, aku akan hadiah ke anak aku ini untuk khidmat di pondok. Maknanya aku suruh kepada Nabi Allah Zakaria untuk dia khidmat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pada masa itu. Khidmatlah nyapuh koga apa, duduk khidmat pondok. Maka apabila nazar lagu tu bolehlah anak. Tetapi anak perempuan, maka diberi nama Maryam. Apabila lagu tu dia pun, kita nazar dah beh. Anak kita nak pergi ke masjid ni. Maka katanya Imran ginilah kita berilah gua apa biarlah anak tino pun. Dia khidmat lah gapo-gapo jom masuk kau jom gapo dia duduk di Masjidil Aqsa lah. Di bawah untuk guru kita juga Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Maka duduklah surah Imran dengan Hannah, surah Siti Maria kecil-kecil lagi duduk di Masjidil Aqsa. Duduklah di bawah jagaan Nabi Allah Zakaria. Maka Nabi Zakaria apabila boleh anak tino, boleh anak orang wi anak tino lagu tu, maka dia bubuh dalam bilik. Maka adalah bilik-bilik lagu tu, salah satunya diberi kepada Siti Maria. Maka duduklah Siti Maria, duduk lagu tu di bawah tarbiyah Nabi Allah Zakaria. Apabila lagu tu usia 8 tahun, maka Siti Maria mula menunjukkan kekeramat dia, keramat dia. Nabi Allah Zakaria masuk dalam bilik suluk dia. Nabi Zakaria saja boleh masuk. Kerana dia bagi atas makanan apa dia bilik orang petino. Nabi Zakaria sendiri jaga. Kalau orang jatuh tak apa. Masuk, tengok ada makanan sebelah Siti Maria. Makanan